Kita sudah tahu cara menukar lengkung kepada resipi kecerunannya. Sekarang balikkan soalan itu. Jika saya hanya beri anda resipi itu dengan lengkung asal dipadam, bolehkah anda bina semula lengkung itu? Simpan dahulu soalan itu, kita akan kembali kepadanya sebentar lagi. Lihat lengkung ini meluncur naik turun. Bentuknya tidak pernah berubah, jadi kecerunannya pada mana-mana titik juga tidak berubah. Ini bermakna dukar bahasa bukan resipi untuk S, A, T, U lengkung sahaja, tetapi resipi untuk seluruh keluarga lengkung, satu bagi setiap anjakan menegak. Jadi menyongsang resipi kecerunan tidak pernah memulangkan satu lengkung tepat. Sebaliknya memulangkan seluruh keluarga ditulis dengan tambah C. Kita tidak tahu anjakan menegak mana ia bermula. Proses songsang ini ada namanya sendiri, pengamiran. Mulakan dengan 3 fakta yang sudah diketahui, membezakan X kuasa 3 memberi 3 ke atas kuasa 2, membezakan X kuasa 4, memberi 4 ke atas kuasa 3, membezakan X kuasa 5, memberi 5 X kuasa 4. Daripada menghafal peraturan baharu, baca sahaja setiap fakta L, A, M. A secara songsang, bahagikan kedua-dua belah dengan perkali supaya tinggal kuasa tulen. Kemudian, baca ia secara terbalik. Setiap kali, kuasa naik 1 dan kita bahagi dengan kuasa baharu itu. Corak ini berlaku setiap kali, jadi mari kita tuliskannya sekali untuk selamanya. Tambah 1 pada kuasa, bahagi dengan kuasa baharu itu dan sentiasa tambah plus C. Itulah keseluruhan peraturan. Dan ia terbukti kerana kita baru sahaja melihatnya berfungsi 3 kali berasingan. Satu kuasa yang tidak boleh disentuh ialah negatif 1 kerana ia akan membahagi dengan sifar. Sekarang resipi dari permulaan pelajaran ini mendapat formula sebenar. Kita gunakan peraturan baharu kita padanya. Kemudian, untuk benar-benar pasti, kita bezakan semula jawapan kita, ia mendarat tepat pada resipi yang kita mulakan. Semakan pergi balik, itulah cara kita mengesahkan sebarang jawapan pengamiran. Nombor biasa boleh kelihatan seperti tiada kuasa langsung untuk disongsangkan. Tetapi setiap nombor biasa sebenarnya X kuasa sifar tersembunyi di depan mata. Songsangkan ia dengan cara yang sama seperti yang lain dan resipi rata itu tetap memberi anda sebutan X yang sebenar. Fungsi kecerunan sesuatu lengkung diberi sebagai dy per dx sama dengan 6 kal kuasa 2 tolak 4s tambah 5. Cari ungkapan paling am bagi y dalam sebutan X dan sahkan jawapan itu dengan membezakannya semula. Ambil setiap sebutan secara berasingan menggunakan petua kuasa yang baru sahaja kita peroleh. Seki kuasa 2, naikkan kuasa kepada 3, bahagi dengan kuasa baharu, 3, memberi 2 kali kuasa 3. Tolak Faki, naikkan kuasa kepada 2, bahagi dengan kuasa baharu 2, memberi tolak 2 kali kuasa 2. Dan 5 yang biasa itu sebenarnya 5 isakas kuasa sifar. Naikkan kuasa kepada 1, bahagi dengan 1, memberi 5x. Gabungkan ketiga-tiga sebutan yang telah diamir, tambah tepat 1 pemalar kamiran, C, untuk keseluruhan ungkapan, bukan 1 bagi setiap sebutan. Semak. Membezakan 2 kad, kuasa 3 memberi 6 pas kuasa 2, membezakan tolak 2 kad, kuasa 2 memberi tolak 4x. Membezakan limfki memberi 5 dan pemalasi membezakan kepada 0. Jumlahnya 6 stisat, kuasa 2 tolak 4 kelai tambah 5 tepat sama dengan fungsi kecerunan asal kita. Pengamiran ini disahkan betul. Ibersamaan dokas, kuasa 3 tolak dokas kuasa 2 tambah 5 kals tambah C. Dengan C ialah pemalar kamiran sebarang.
Disahkan kerana membezakan semula ini memberi nangsi secara kuasa 2 tolak 4 kaya tambah 5 sepadan tepat dengan fungsi kecerunan asal. Fungsi kecerunan berbeza diberi sebagai di per dx sama dengan var x kuasa negatif 3 tambah 2 dengan x tidak sama dengan 0. Cari ungkapan paling am bagi y dalam sebutan x dan sahkan dengan membezakan semula. Ambil sebutan demi sebutan sekali lagi. Kali ini kesan kuasa negatif dengan teliti. Buat game kuasa negatif 3. Naikkan kuasa kepada negatif 2 dahulu, kemudian bahagi dengan kuasa baharu itu, negatif 2, memberi tolak. Dual kuasa negatif 2. Dan 2 yang biasa itu sebenarnya 2 berkali kuasa sifar. Naikkan kuasa kepada 1, bahagi dengan 1, memberi 2 x. Gabungkan kedua-dua sebutan yang telah diambil, tambah 1 pemalar kamiran C. Semak. Membezakan tolak 2 kali kuasa negatif 2 memberi semula part S kuasa negatif 3. Membezakan 2 kali memberi 2 dan pemalar C membezakan kepada 0. Jumlahnya part S kuasa negatif 3 tambah 2 tepat sama dengan fungsi kecerunan asal kita. Pengamiran ini disahkan betul. Ibersamaan tolak 2 per I kuasa 2 tambah 2 kat tambah C dengan C sebarang atau ditulis sebagai tolak 2 kat kuasa negatif 2 tambah 2 ke as tambah C. Disahkan kerana membezakan semula ini memberi part S kuasa negatif 3 tambah 2 sepadan tepat dengan fungsi kecerunan asal. Jadi ya, diberi hanya resipi kecerunan, kita boleh bina semula lengkung asal sehingga 1 tambah C yang tidak dapat dielakkan itu. Apabila diberi fungsi kecerunan dan diminta cari V, ambil sebutan demi sebutan, naikkan setiap kuasa 1 dan bahagi dengan kuasa baharu itu, ingat nombor tulen sebenarnya X kuasa sifar. Tambah tepat S, A, T, U pemala C untuk keseluruhan ungkapan kerana seluruh keluarga lengkung beranjak menegak berkongsi fungsi kecerunan yang sama, kita tidak dapat kenal pasti yang mana ia bermula. Sentiasa semak dengan membezakan semula jawapan anda sebarang percanggahan bermakna ada kesilapan pengiraan. Idea yang sama ini digunakan pada ungkapan yang lebih rumit dan disahkan dengan 1 titik yang diberi adalah asas kepada selebihnya bab ini.